Zaman batu. Ara tinggal di sebuah gua besar bersama nenek Maya. Di luar, hutan tebal melindungi mereka. Hari ini, mereka perlu mencari makanan. Nenek, perut Ara berbunyi, kata Ara sambil memegang perutnya. Nenek Maya tersenyum. Sabar, Ara. Kita perlu alat ini. Nenek Maya menunjukkan sebatang kayu yang hujungnya terikat dengan batu tajam. Itu adalah kapak batu mereka. Alat ini membantu mereka mendapatkan semua. Mereka berdua berjalan ke pinggir sungai. Ara melihat nenek Maya menggunakan kapak batu itu untuk memecahkan kulit buah yang keras. Alat batu ini kuat, Ara, bisik nenek Maya. Tanpa batu, kita tidak boleh hidup di sini. Ara mengangguk faham. Apabila matahari terbenam, mereka kembali ke gua. Mereka memasak makanan mereka di atas unggun api yang hangat. Makanan itu sangat lazat. Ara rasa selamat di dalam gua. Batu bukan sahaja alat, tetapi batu juga melindungi mereka daripada haiwan besar di luar. Kisah mereka adalah kisah purba. Kisah tentang bagaimana manusia mula menggunakan batu untuk membina kehidupan. Inilah zaman ketika manusia mula menjadi pandai. Inilah yang kita panggil zaman batu. Zaman batu ialah zaman ketika manusia menggunakan batu sebagai senjata atau alat. Pada zaman batu manusia memburu binatang sebagai makanan mereka.